Basiliske mengejar budak itu. Sesungut yang bermutasi terbang dan mengaum. Pada saat genting, budak itu cepat-cepat bersembunyi di sebalik batu. Saya fikir saya telah menipu Basiliske untuk membunuh saya. Tanpa diduga, apabila ular gergasi itu terbang ke pantai, selepas tiba-tiba menoleh, merenung budak lelaki yang bersembunyi di sebalik batu itu. Dia segera menyembuh tenaga serangan ke permukaan laut. Budak itu menggeletar ketakutan. Tiba-tiba, air memercik ke mana-mana. Ketika Basiliske menerkam budak lelaki yang tidak berdaya itu, tiba-tiba, ia terbang ke langit dengan pelik. Ternyata ibu itu berubah menjadi hantu dan tiba tepat pada waktunya, menarik Basiliske terbang ke arahnya. Selepas terbang ke ketinggian 10,000 meter, pertarungan hidup dan mati istimewa akan bermula. Basiliske itu jatuh dengan pantas selepas diserang oleh ibunya. Jatuh teruk ke tanah, menerima kotak makan tengah hari di tempat kejadian. Pada masa ini, ibu perlahan-lahan mendarat di tanah, berjalan ke mayat Basiliske, keluarkan pemproses otak dari mata. Walaupun champion telah diselamatkan oleh ibunya tepat pada masanya, tetapi dia langsung tidak berasa gembira atau bersyukur. Sebaliknya, dia menyalahkan ibunya kerana menyembunyikan fakta bahawa Basiliske itu adalah miliknya. Tambahan pula dia sedih kehilangan Mevly kesayangannya. Si ibu bersikap dingin dan tidak berhati perut. Ini menyebabkan champion sangat marah kepada ibunya. Si ibu kembali tanpa menanggalkan topengnya. Bimbang emosi dalaman saya akan menjejaskan operasi asas. Saya perlu tinggal di dalam bahtera dan tidak pulang ke rumah buat masa ini. Dan biarkan nenek pulang untuk menjaga anak-anak. Ibu tidak tahu bahaya akan datang. Malam, bapa membawa nenek pulang dan memperkenalkannya kepada anak-anak. Dan mereka ditunjukkan imej yang mengerikan. Selepas mengambil biji rin, Kak Su bertukar menjadi pohon kebijaksanaan, menakutkan mereka untuk mengambil amaran. Pada masa yang sama, selepas tentera di dalam tabut diserang, lelaki bertopeng itu mencuri topi keledar Punisher. Pada masa ini, ibu mendapati bahawa tentera itu tidak normal. Selepas tiba, saya tidak menemui sebarang petunjuk. Dia menunjukkan rasa curiganya kepada Marcos, tetapi masih tiada hasil. Namun, sesuatu yang pelik berlaku di pantai. Sebatang pokok tumbuh dari badan Basiliske yang mati. Pada masa ini, orang-orang di pangkalan itu menyalakan bunga api, meraihkan pemusnahan Basiliske berbahaya. Apabila adik perempuan saya menyalakan bunga api, sebuah lubang ditiup entah dari mana di atas tanah. Di dalamnya, kelihatan kotak ajaib Mitrisma. Sama seperti adik perempuan saya mengambilnya untuk bermain dengannya kerana ingin tahu. Ia ditemui dan dirampas oleh nenek yang tiba tepat pada masanya. Satu tragedi telah dielakkan, tetapi kemudian langit tiba-tiba mula turun dengan lebat. Ibu menyuruh ayah menjaga anak-anak dengan baik. Penurunan suhu secara tiba-tiba. Ini kerana apabila ibu menyerang dan membunuh Basiliske, tenaga yang besar memusnahkan medan geomagnet di sekelilingnya. Ini akan menimbulkan masalah kepada kelangsungan hidup penduduk di pangkalan. Suhu rendah dan salji yang berterusan menyebabkan kekurangan makanan. Nenek membawa anak-anak ke pantai untuk mencari makanan.